Kira macam investment lah. Pelaburan syariah lah. Yang penting syariah compliance lah. Ya. Untuk harga sekarang per head harganya lebih kurang, kosnya adalah 33,300. So kita dah start menyimpan daripada harga sekarang. Tak apa, kita jadikan harga sekarang ni sebagai benchmark untuk kita menabung. Betul. Untuk menabung pula sebenarnya bukannya kita perlu menabung di tabung haji saja. Kan? Banyak lagi medium. Kita banyak lagi institusi kewangan yang lain yang ada. Untuk kita orang kata mungkin jadikan dia income. Kan? Kita boleh buat kepada fixed deposit pun ada. Kan? Daripada kita menyimpan tu, kita boleh dapatkan keuntungan daripada tu lah. Kira macam investment lah. Pelaburan syariah lah. Betul. Yang penting syariah compliance lah. Ya, syariah compliance lah. Okay. Apa-apa. So kita pun tak risau. So bila kita nak menunaikan ibadah haji pun kita tak risau. Ada setengah orang terlalu fikir kita punya ni apa orang kata diterima tak diterima. Betul. Dari konteks tu, kalau macam kita nak menunaikan ibadah haji pun kadang-kadang kita perlu berlapang dada. Kita memang kena bersedia. Sebenarnya tawakal lah sebenarnya. Betul, tawakal. Bersedia. Sebab kat sana, bila kita kat sana, memang kerja kita satu saja. Beribadah saja. Betul aja. Tak cukup masa untuk benda lain. Kan? Tu je. Sebab itu je peluang yang ada. Betul. Betul. Peluang yang ada, kita bagi kemungkinan lah. Ini betul, saya kemungkinan setiap seorang peluangnya adalah satu. Betul. Anggaplah satu je peluang tu. Betul. Peluangnya adalah satu. Mungkin kadang-kadang boleh jadi dua. Itu rezeki lebih. Tapi untuk sekarang saya rasa mungkin sekali lah. Betul. Sekali. So bila ada peluang dapat pergi kat sana, buatlah yang sebaik yang mungkin. Betul. Sebab ganjaran je berlipat kali ganda lah.